Selamat pagi murid-murid, silakan duduk. Terima kasih cikgu. Semua sudah makan tak? Sudah. Semua sehat? Sehat cikgu. Semua sudah bersedia untuk belajar? Sudah. Sudah, bagus. Tapi sebelum bermula kan, cikgu nak tunjuk satu video. Dan saya mohon semua murid fokus kerana selepas video saya akan tanya kamu semua soalan. Okey cikgu. Are we ready to order? Oh, you know what? We haven't even looked yet. Well, when you do, just let me know. I'll be right over there on the edge of my seat. Wow, look at these prices. Yeah, these are pretty cha-ching. Oh, what are these, like famous chickens? Do I dare ask? Yes, I'll start with the carpaccio and then I'll have the grilled prawns. That sounds great. Same for me. And for the gentleman? Yeah, I'll have the Thai chicken pizza. But hey, look, if I get it without the nuts and leeks and stuff, is it cheaper? You'd think, wouldn't you? Miss? Okay, I will have the side salad. And what would that be on the side of? I don't know. Why don't you just put it right here next to my water? And for you? I'm gonna have a cup of the cucumber soup and take care. I will have the Cajun catfish. Anything else? Yes, how about a verse of Killing Me Softly? Everyone owes $28. Okay. Everyone? Oh, you're right. I'm sorry. Thank you. It's Monica's big night. She shouldn't pay. Thank you. So 5 of us is $33.50 apiece. No, no way. Sorry, not gonna happen. Whoa, prom night flashback. Sorry, Monica, I'm really happy you got promoted, but cold cucumber mush for 30-something bucks? No. Rachel just had that salad and Joey with his like teeny pizza. It's just Okay, Phoebes. Shh. How about we'll each just pay for what we had, okay? It's no big deal. not for you. What's going on? Okay, look, you guys, I really don't want to get into this right now. I think it'll just make everybody uncomfortable. Fine. All right, fine, all right. Whoa. Yeah, what, you can tell us. Yeah, hey, hello, it's us, all right? We'll be fine. Yeah. Okay, we three feel like that, sometimes you guys don't get that, we don't have as much money as you. Okay. I hear you. We can talk about that. Well, then, let's. Well, I guess I just never think of money as an issue. That's because you haven't. That's a good point. Oke, sekarang video sudah tayang habis dan sekarang cikgu nak tanya kamu soalan. Cikgu nak tanya, siapa tahu kenapa mereka akan gaduh? Saya Oke, silakan Syahada. saya tahu sebab apa dia orang akan bergaduh. Sebab ada dalam kumpulan kawan cikgu, ada yang mampu untuk bayar makanan, ada yang tak mampu. So dia orang ni macam ni lah, kita kata tu. Tak ada apa, tak ngam macam tu kan. Betul. So ada yang berduit, ada yang tak berduit. Betul. So dia orang kadang-kadang sebab orang yang tak mampu tu yang tak boleh nak makan lah, dia dapat restoran mahal kan, harga mahal. Betul. Terima kasih Syahada. Semua berikan tepukan kepada Syahada. Dia ada tumpukan perhatian semasa tengok video. Sebagai contoh kan, kita ada kawan yang kaya, kita ada kawan yang miskin. Kalau kita pergi kafe, kawan yang kaya kan, dia akan rasa, oh 20 ringgit punya spaghetti murah je. Tapi bagi kawan yang miskin, mereka akan cakap, oh yo tak boleh lah.
pergi kafe makan spaghetti nak RM20, saya tak mampu. Oleh itu mereka akan berlaku konflik. Bukan sebab wang sahaja. Kadang-kadang kita juga akan bergaduh dengan rakan dengan sebab yang lain. Ada tak siapa yang tidak pernah gaduh dengan kawan? Angkat tangan? Tak ada kan? Tak ada. Oleh itu, cikgu nak kamu semua tegak. Hari ini kita akan belajar topik apa? Saya rasa kan cikgu, apa yang cikgu cakap dengan video cikgu tonton ni, maybe lah cikgu nak perkenalkan kat kita orang ni topik berkaitan persahabatan. Betul tak cikgu? Betul. Kita hari ini akan belajar tentang konflik persahabatan. Kita akan ajar unit 5, konflik dalam abad persahabatan. Kemarin cikgu ada suruh kamu semua bawa buku teks kan? Semua dah bawa tak? Bawa cikgu. Betul, sangat bertanggungjawab kan? Cikgu mau kamu semua buka muka surat 68. Okey. Konflik persahabatan dia maksud apa? Dia maksud ialah perselisihan atau pertentangan yang berlaku antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Macam Syahadah kan? Kamu kadang-kadang akan bergaduh dengan rakan kamu kan? Kerana kamu suka minum apa? Delight ke Mishu? Kan macam Syahadah suka minum Mishu, tapi sahabat dia suka minum Delight. Oleh itu mereka pendapat dan idea mereka ialah berbeza. So mereka akan berlaku gaduh. So ini ialah satu contoh konflik persahabatan. Dan ada apa jenis konflik yang tengok? Kita ada jenis konflik bahasa, iaitu penggunaan bahasa yang tidak sopan. Sebagai contoh, Syahadah, kamu suka orang panggil kamu gemuk macam pelampung tak? Tak suka. Tak suka. Ini ialah bahasa yang tak sopan. Kalau kamu dengar, kamu akan rasa gembira ke atau marah? Rasa marah. Kan akan berasa marah dan kamu ada bergaduh dengan rakan kamu, so akan berlaku konflik bahasa. Kedua ialah konflik gender. Sebagai contoh, Syahadah, kamu ada make up tak? Ada cikgu. Ada make up. Kalau ada rakan lelaki cakap make up ialah baja duit kerana dia lelaki kan, dia tak tahu. Kamu akan berasa macam mana? Marah, geram lah cikgu. Ya, akan berasa geram kerana mereka fikiran lelaki adalah tak sama dengan fikiran perempuan kita kan. Oleh itu akan berlaku konflik gender. Yang ketiga ialah konflik personality. Sebagai contoh, perwatakan dan personality yang tidak sama dalam persahabatan. Macam Syahadah, seorang perempuan yang pendiam. Dia suka duduk dalam perpustakaan 4 jam, 5 jam. Dia pun rasa okey. Tapi rakan dia, Syahira, dia akan rasa, bosan ni. Kerana dia ialah orang yang lebih suka main basketball, main bola kanjang. Oleh itu, dia tak boleh duduk dalam perpustakaan sampai 4 jam, 5 jam untuk baca buku saja. Ini ialah apa? Ini ialah konflik personality. Satu ialah pendiam dan satu ialah suka bercakap-cakap, suka pergi luar main. Seterusnya ialah konflik etnik, agama dan budaya. Macam ada perbezaan agama, bangsa dan budaya yang berlainan dalam persahabatan. Macam Tewa kan? Tewa ialah orang Hindu. Dia tidak boleh makan apa? Daging cikgu. Dia tidak boleh makan daging. Tapi kalau Syahadah bawa Tewa pergi restoran yang jual daging, dia akan marah tak? Marah kerana dia macam rasa, Syahadah, kamu tak hormat agama saya. Itu ini akan menyebabkan konflik etnik, agama dan budaya. Seterusnya ialah konflik status. Dia disebabkan oleh kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeza.
Sebagai contoh, syahadat orang yang kaya-kaya bawa itu iPhone 17, tapi dia tengok sahabat dia Syahira, dia tengok, ya, kamu hanya bawa Nokia saja, ya, tak best lah, kamu orang yang miskin. Dia pandang rendah kepada Syahira, dan ini akan menyebabkan konflik status kerana disebabkan taraf hidup yang berbeza antara sahabat. Yang last ialah konflik integriti. Dia bermaksud amalan yang bertentang dengan prinsip kejujuran, ketulusan dan kepercayaan dalam persahabatan. Sebagai contoh, sahadat, kamu suka tak kalau orang lain bocorkan rahsia kamu? Tak suka. Kalau dia bocor rahsia kamu, kamu ada berkawan dengan dia atau tak mau berkawan dengan dia? Tak mau. Oleh ya, tak boleh dipercayai. Dan ini ialah salah satu contoh konflik integriti. Seterusnya, kita tengok cara penyelesaian konflik ini. Macam mana kita selesaikan konflik ini. Pertamanya ialah menerima budaya dan latar belakang sahabat. Sebagai contoh, Syahadah tengok hewan tak boleh makan daging, tapi tak apa. Dia terima saja. Dia bawa dia pergi restoran yang tak jual daging, kan? Dan kedua ialah menerima kelebihan dan kekurangan sahabat. Macam ada rakan yang pandai dan ada rakan yang tak pandai, kan? Macam saya tengok Syahira dia pandai bahasa Melayu dan Hong dia tak pandai bahasa Melayu. Oleh itu Syahira boleh ajar itu Hong macam mana itu bahasa Melayu, dan Hong yang pandai matematik boleh ajar balik Syahira. So mereka tidak akan pandang rendah, tetapi mereka bantu-membantu. So mereka terimalah kelebihan dan kelemahan sahabat. Dan ketiga ialah bertoleransi sesama sahabat. Sebagai contoh, kita kena sabar kalau tengok rakan kita buat sedikit kesalahan. Dan kamu juga nak faham kenapa dia buat macam ni. Dan kalau boleh maaf, cuba maafkan dia lah. Dan keempat ialah meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Kita sangat penting untuk kita cakap sopan, kita cakap dengan baik. Sebagai contoh, kita jangan terus marah dan jangan terus jerit apabila menghadapi masalah. Kita kena duduk lalu berkomunikasi dengan bahasa yang sopan, baik, sampai itu konflik dia boleh selesai tanpa gaduh-gaduh. Dan kelima ialah membuat perundingan. Kita kena berunding lalu mencari itu jalan tengah. Kita duduk lalu kita berbincang. Kita boleh buat apa sampai kita dua-dua rasa adil, kita dua-dua rasa setuju. Oleh itu kita tak perlu gaduh-gaduh. Kita sembang-sembang, berbincang pun boleh menyelesaikan konflik. Dan lastnya ialah mewujudkan perasaan bertimbang rasa dan empati. Kadang-kadang kita juga kena letak diri kita, kan, dalam tempat orang lain. Kita perlu bertimbang rasa. Kenapa dia buat macam ni? Mungkin dia ada kesusahan. So kita empati terhadap orang lain. So konflik ini juga boleh diselesaikan. Seterusnya ialah kepentingan menyelesaikan konflik persahabatan. Sebagai contoh, boleh mengelakkan berlakunya tekanan perasaan. Sebagai contoh, Syahadah, kalau kamu bergaduh dengan kawan kamu, kan, kamu tak selesaikan dia, kamu akan simpan rasa geram, simpan rasa marah tak? Simpan. Kalau simpan, kamu akan rasa stres ke atau rasa relax je? Stres itu. Ya, akan berasa stres. So, kalau kamu semua menyelesaikan konflik persahabatan, kan, kamu akan mengurangkan tekanan stres ini. Kedua ialah menghindari campur tangan orang lain.
kalau kita cepat-cepat menyelesaikan konflik ini kan, kita boleh menghindari campur tangan orang lain, macam campur tangan kawan yang tidak berkaitan. Jadi perkara ini lebih rumit kan. Seterusnya ialah mengeratkan hubungan persahabatan. Dan keempat ialah mencapai kata sepakat supaya konflik dapat diselesaikan. Sebagai contoh, kita berbincang dan kita boleh cari jalan penyelesaian yang adil kepada dua pihak dan dapat mencapaikan kata sepakatlah. So, konflik ini dapat diselesaikan. Dan lastnya ialah dapat mewujudkan hubungan yang harmoni dalam persahabatan. Dan kita masuk kesan penyelesaian konflik dalam persahabatan. Pertamanya ialah dapat meningkatkan sikap toleransi dan kejujuran antara sahabat. Dan kedua ialah dapat meningkatkan kefahaman tentang diri dan sikap persahabatan. Macam syahadah dengan rakan dia bergaduh kan. Tetapi selepas gaduh, dia lebih tahu diri nak apa dan kawan dia mementingkan apa. Sebagai contoh kan, dia akan tahu mungkin kawan dia tak suka makan daging kerana dia ialah Hindu dan dia akan bertimbang rasa. Dan lain kali mereka tidak akan bawa dia pergi restoran yang jual daging. Dan ketiga, ialah dapat meningkatkan motivasi dalam menghadapi cabaran yang datang. Kerana kamu sudah tahu cara untuk menyelesaikan konflik kan? So, lain kali kamu menghadapi cabaran ini, kamu boleh terus tahu macam mana selesai. Lebih semangat dan lebih bermotivasi untuk selesaikan masalah ini. Dan last sekali ialah dapat membantu meningkatkan rasa sensitif dan kepekatan dalam hubungan persahabatan. Saya contoh kan, macam Syahadah tadi cakap dia tak suka orang lain panggil dia gemuk seperti pelampung kan. So, lain kali sahabat dia tahu dia tidak boleh cakap Syahadah gemuk kerana sangat sensitif. Ini ialah isu sensitif. Setakat ini sahaja, kamu semua faham tak? Ada apa-apa nak tanya cikgu tak kalau kamu tak faham? Semua faham tak? Faham, cikgu. Faham. Kalau semua faham kan, kita masuk ke aktiviti 1, iaitu January Museum Escape Room Quiz. Okey. Alamak, semua karya seni museum ini telah hilang. Oleh itu, cikgu nak minta pelajar-pelajar datang secara volunteer untuk menjawab setiap soalan supaya dapat memulihkan semua pameran. Boleh tak? Boleh, cikgu. Cikgu nak minta volunteer 1 pelajar, ada tak? Saya, cikgu. Okey, silakan Syahadah. Soalan 1. Ali membocorkan rahsia sahabatnya. Apakah jenis konflik yang akan dialami oleh Ali? Betul, konflik integriti. Dan soalan 2. Ahmad mensentuh Mei dengan sesuka hati. Apakah jenis konflik yang akan dialami oleh Ahmad? Syahadah rasa ialah konflik apa? Konflik gender. Betul. Konflik 3, Syahadah baca soalan. Berikut merupakan cara penyelesaian konflik, kecuali menghormati sahabat. Betul. Tak betul. Kita tengok balik. Berikutnya merupakan cara menyelesaikan konflik. Kecuali bukan nak tengok baik-baik kan soalan. Sorry cikgu, tidak mendengar pandangan sahabat. Betul. Dan soalan 4 ialah? Berikut merupakan kepentingan menyelesaikan konflik persahabatan, kecuali banyakkan hubungan persahabatan. Cuba
Kepentingan. Berlakunya tekanan perasaan. Betul. Berikut merupakan kesan penyelesaian konflik persahabatan kecuali Kesan penyelesaian berlakunya pergaduhan antara rakan. Betul. Okey, tahniah Syahada. Saya ada satu hadiah kepada Syahada. Saya dapat coklat dari cikgu. Okey, sekarang kita bergerak ke aktiviti yang kamu semua suka, iaitu aktiviti berlakon. Okey, cikgu akan membahagikan kamu semua kepada 2 kumpulan dan 1 kumpulan 5 orang. Boleh tak? Boleh cikgu. Dan cikgu akan bagi kamu semua 10 minit untuk berbincang situasi lakonan. Lalu kamu datang di depan lalu lakon. Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh. Dan saya nak setiap kumpulan hantar 1 wakil untuk dapatkan sampul surat daripada cikgu. Kerana sampul surat ini ada contoh situasi dalamnya. Silakan. Dan kalau ada apa-apa tak faham boleh angkat tangan tanya cikgu. Okey. Boleh. Okey, semua sudah bersedia tak? Sudah cikgu. Sudah. Okey, sekarang kita minta kumpulan 1 datang untuk berlakon. Sila tepuk tangan. Okey, kerana hari ini banyak orang tak main kan. So, cikgu tolong melakonkan watak Mei. Dan Syahada, ketua kumpulan, kamu boleh tolong baca contoh situasi 1 tak? Boleh cikgu. Okey, untuk contoh situasi 1, Meme menceritakan rahsia peribadinya kepada Siti dan meminta Siti menyimpannya. Namun Siti menganggap perkara itu tidak serius, lalu menceritakan rahsia Meme kepada rakan lain semasa berbual. Cerita itu tersebar dan ramai orang mengetahuinya. Meme berasa sangat malu dan kecewa kerana kepercayaannya dikhianati. Akhirnya Meme menjauhkan diri daripada Siti dan hubungan persahabatan mereka menjadi renggang. Sekiranya kamu adalah Siti, bagaimana kamu menyelesaikan konflik integriti ini? Okey. Dah baik-baik.
tidak sengaja tengok ayah saya tengok kartun. Saya jadi sangat malu Sangat malu tengok ayah saya tengok kartun. Ayah you tengok kartun? Ya, Malunya. malunya. Kamu jangan cakap dengan orang lain. Ini adalah rahsia saya dengan kamu saja. Okey. Awak tahu tak? Min ni tu dia ayah dia tengok Ultraman. Ada ke patut dia tengok Ultraman? Ish, tak patutnya. You. Apalah macam tu. Ayah dia tengok Ultraman. Aduh. Oh my god. Kenapa kamu tahu ayah saya suka Ultraman? Kerana Siti beritahu kamu? Okey, saya tahu dah. Siti, saya ada dengar kamu bocorkan rahsia saya. Kenapa kamu buat macam ni? Sebab saya ingat rahsia Meme tu rasa biasa je. Saya sangat sedih. Macam mana? Sorry lah, saya minta maaf. Sebab saya dah bocorkan rahsia awak. Tak apa. Sebab saya nampak rahsia tu macam biasa je. Tak apa. Saya forgive kamu. Lain kali kamu jangan buat macam ni lagi tak? Okey, saya takkan buat lagi dah macam ni. Okey, kita masih ialah kawan. Okey. Alright. Terima kasih kumpulan 1. Dan kita minta kumpulan 2 melakonkan contoh situasi 2. Dan saya tengok masih kurang student lagi. Kita minta yang melakonkan kumpulan 2 syahadah lagi. Minta syahadah baca contoh situasi tu. Okey cikgu. So contoh situasi 2 dekat sini, Aisyah suka menertawakan Ali kerana dia suka Ultraman. Daya sedang menyimpan duit untuk pergi ke acara The Ultra Tower. Ali berasa malu dan sedih kerana minatnya dikritik oleh kawannya sendiri. Sekiranya kamu Aisyah, bagaimana kamu akan menyelesaikan konflik ini? Kurang murid kan? Cikgu tolong kumpulan 2 melakonkan Ali. Okey cikgu. Ali, awak ni memang suka Ultraman Saya sangat suka Ultraman dan nanti saya nak simpan duit untuk pergi ke The Ultra Pop. Tak bestnya. Apa yang best? Nak pergi Ultraman je. Ini ialah minat saya. Ya ke? Kenapa kamu cakap macam ni? Saya sangat sedih. Okeylah. Saya minta maaf, okey? So, saya nanti takkan buat lagi dah. Saya faham minat awak. So, awak lelaki. So, awak minat Ultraman ni kan? Macam saya minat Barbie kan? Okey. So, saya faham awak lah. Okey. Ya, walaupun kita ada minat yang berbeza, tetapi kita masih ialah kawan best. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, dari sini kita dapat tengok syahadah memang best kerana dia tahu macam mana cara untuk menyelesaikan konflik. Saya contoh, dia akan meminta maaf, lalu dia juga bertimbang rasa. Kita ada minat yang berbeza, oleh itu walau kita ada minat yang berbeza, tetapi saya berdiri di sudut kamu, saya pun faham kenapa kamu suka dan kita masih ialah kawan. Seterusnya kita masuk ke activity quiz. Kemarin kan cikgu ada panggil kamu semua bawa handphone. Ada bawa handphone tak hari ini? Ada cikgu ni. Ada, bagus. Dan cikgu nak kamu semua scan QR. Boleh tak? Boleh scan tak? Boleh. Okey, semua sudah masuk? Sudah. Bagus. Kalau semua sudah, kita start lah.
persahabatan. Betul. Bagus, kita ada yang jawab betul. Yang tempat pertama ialah siapa? M. Saya cikgu. Syahada. Okey, silakan Syahada datang depan. Cikgu nak bagi kamu hadiah. Terima kasih cikgu. Dan tadi cikgu ada tengok kan, ada beberapa murid dia jawab salah. Kita tengok salah soalan apa. Oh, salah dalam apakah kepentingan menyelesaikan konflik persahabatan? Itulah cikgu penting tu ni. Siapa boleh tolong saya jawab? Saya cikgu. Syahada? Okey, dia mencapai kata sepakat supaya konflik dapat diselesaikan. Mengelakkan Betul. hubungan persahabatan dan mengelakkan berlakunya tekanan perasaan. Betul. Okey. Dan seterusnya kita pergi ke aktiviti refleksi. Siapa nak kongsi hari ni dia belajar apa? Saya cikgu. Silakan Syahada. Ya, hari ni kan apa yang saya dapat ialah cikgu ada tentang persahabatan. So kita ada konflik tentang konflik tentang adab, agama, bahasa, gender, personality, lepas tu dari segi integriti. So kita ni as manusia ni kita kan memang akan berkawan kan. So dari sifat berkawan tu kita kena memang kita akan ada konflik semua-semua tu kan. So kita ni as kawan yang ada empati, kita kena ada empati dekat orang. Kita kena ada bertimbang rasa dekat orang. So supaya kita dapat, orang kata apa, konflik yang kita lalui tu kita matang. Kita tahu cara nak handle. Bila kita ada timbang rasa, ada empati, kita dah boleh tahu dah macam mana nak handle konflik-konflik lah. Bagus Syahada, silakan duduk. Dan saya nak semua berikan satu tepukan yang gemuruh kepada Syahada. Kerana dia memang ada tumpukan perhatian semasa cikgu ajar. Dah hari ini seperti yang Syahada cakap kan, kita belajar jenis-jenis konflik. Dan kamu ada rasa ini perkara yang serius tak? Oh my god, saya bergaduh dengan kawan. Ini perkara yang sangat serius. Bagi saya serius lah. Oh, serius. Tetapi bagi cikgu ini bukan perkara yang sangat serius. Yang paling serius tu ialah apa? Ialah cara menyelesaikan konflik. Kerana cikgu pun pernah gaduh dengan kawan. Tetapi cikgu bertimbang rasa, cikgu empati situasi dia.
So ini adalah cara penyelesaian konflik yang dapat mengeratkan hubungan saya dengan rakan saya. Saya pun haraplah murid-murid di kelas sini kalau bergaduh dengan kawan, jangan terus marah kawan, jangan terus jerit kepada kawan. Kamu semua kena berbincang dengan bahasa yang sopan, bahasa yang baik supaya dapat menyelesaikan konflik dengan tenang, dengan adil. Okey tak? Okey, cikgu. Okey, oleh itu kita nak mengamalkan nilai macam hormat, toleransi, hemat tinggi dalam menyelesaikan konflik. Sekarang kita pergi ke tugasan rumah. Cikgu akan bagi kamu semua tugasan rumah. Cikgu nak kamu semua buka muka surat 79. Sedikit je, senang-senang sahaja. Dan kerana sangat senang kan, cikgu nak kamu hantar esok 20 Oktober dan di atas meja cikgu pada pukul 8 pagi. Boleh tak semua? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Bangun. Terima kasih, cikgu. Terima kasih murid-murid.